Lift ni untuk beberapa bulan. Kalau tak silap saya, dalam 7 hingga 8 bulan. So sekarang, bila dia nak start pakai balik, ada macam-macam masalah. Selamat kembali ke Forklift Repair Series episod 11. So hari ini, customer pesan kita untuk repair forklift TCM ni. Ini adalah 2.5 ton diesel dan kalau kamu tengok model ni dia agak lama sikit. So forklift ni, customer bila dia dah guna lah, dah lama dia guna, lepas tu dia pun dah parking forklift ni untuk beberapa bulan. Kalau tak silap saya, dalam 7 hingga 8 bulan. So sekarang, bila dia nak start pakai balik, ada macam-macam masalah. Lepas kita dah bawa balik forklift dan buat diagnosis, kita dapat tangkap problem dia hampir-hampir 2 muka surat tau. Kita tulis problem dia semua. So bila dah bagi tahu customer, customer pun terkejut. Tapi dia minta kita repair forklift ni dengan satu syarat sahaja. Dia cakap buat yang paling minimum. Maksudnya lah, benda-benda yang rosak teruk saja kita kena repair. Yang lain semua biarkan. Customer request macam ni sebab dia hanya nak pakai forklift ni untuk 2 atau 3 bulan sahaja. Lepas tu I rasa dia orang nak scrap ke atau nak hantar ke tempat lain, I pun tak pasti. Tapi sekarang production customer dah tinggi sangat, dia temporary nak forklift ni untuk jalan sekejap sahaja. Sebab tu dia minta kita untuk buat yang basic repair ataupun minor repair supaya boleh jalan untuk tempoh yang singkat. Major problem di forklift ini adalah leakage. Okay, dia leaking di hampir semua tempat lah. Tapi leaking yang paling teruk tu first dekat tengah-tengah sini. Ada converter seal dengan flywheel seal. So untuk repair tu kita kena dismantle engine dan transmission dan tukar seal yang ada di tengah-tengah sana. Leaking nombor 2 bukan tak ada tayar ni tau. So dalam sana tengah-tengah tu ada oil sump dia. So ada leakage dekat oil sump pun. So untuk tu kita kena repair balik oil sump dan tukar gasket untuk settlekan leaking tu. Leaking ketiga adalah di tilt cylinder ni. So kedua-dua tilt cylinder ni leaking teruk. Untuk repair ni kita kena dismantle tilt cylinder dan dalam cylinder ni ada beberapa seal ataupun repair kit. So kita kena replace dengan seal yang baru. Itu adalah 3 major leakage yang ada pada forklift ni. Selain daripada tu, axle juga dah rosak. Sebab bila driver pandu dia rasa macam unstable dan goyang. So untuk tu kita kena dismantle axle, buat engineering, repair balik dan pasang balik. Itu saja repair yang kita akan buat untuk customer punya forklift ni. Selain daripada tu, kalau ada benda-benda yang kecil lah macam o-ring ke, benda-benda kecil yang kita boleh touch up tu, kita akan tolong buat juga. Dan juga kita akan cuci dan bersihkan forklift. Kita buat repair yang minimum ini untuk mengikut kehendakan customer. Kerana diorang nak pakai untuk tempoh yang pendek dan juga kos yang minimum. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi and see you soon.